Ya, pemasyuran universiti pada hari ini merupakan satu sejarah baru. Universiti yang ditaja sepenuhnya oleh Majlis Agama Islam Mengelar Persekutuan. Kita menyaksikan bahawa bagaimana perjalanan yang panjang akhirnya kita dapat mengukuhkan secara rasminya universiti ini yang telah kita dapat pada Disember 2025, dan pada hari ini kita menyaksikan graduan pertama Universiti Antarabangsa Mawib dan bimbingan daripada Tan Sri Chancellor, Datuk Pro Chancellor. Kita akan cuba membawa mengurak langkah bagaimana untuk Mawib akan berdiri sama tinggi, duduk sama dengan universiti-universiti yang ada. Lebih 1,200 graduan bergraduasi pada hari ini, dan kita dapat menyaksikan kejayaan-kejayaan anak-anak kita yang cemerlang, yang alhamdulillah yang majoritinya adalah daripada asnaf, tetapi alhamdulillah mereka sudah berjaya. Fasa yang awal, insyaAllah mereka akan bekerja dan seterusnya akan daripada penerima zakat akan menjadi pembayar zakat yang budiman, insyaAllah. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Universiti Mawib dan juga kepada Mawib yang memberikan sokongan penuh kepada usaha-usaha untuk pemerkasaan anak-anak ini, dan alhamdulillah ingin saya kongsikan juga pada hari ini bahawa Universiti Mawib mengurak langkah akan terus menawarkan bukan sahaja pelajar-pelajar tempatan tetapi juga pelajar-pelajar antarabangsa. Okey, nama saya Nur Ainul Fatihah binti Ahmad Faris. Saya adalah pelajar daripada Ijazah Sarjana Muda Sains Bayu Perubatan daripada ambilan September 2021, dan saya adalah penerima anugerah Naik Chancellor bagi tahun 2025. Okey, cabaran yang paling besar bagi saya adalah sebab waktu saya masuk degree saya adalah the only student in Bachelor of Biomedical Science. So waktu tu bagi saya ia agak mencabar kerana saya datang pada diploma yang sangat ramai kawan-kawan yang sangat supportive, and to being alone in degree. So cara saya menghadapi adalah saya memandangkan saya tak ada kawan, so saya akan return back to my lecturer. Dengan lecturer saya punya sokongan, saya dapat menghabiskan ijazah saya dengan kejayaan ini. Inspiration saya adalah ibu bapa saya lah terutama. Diorang yang memberi saya semangat kepada saya untuk menghabiskan saya punya pengajian. Faktor utama yang menjadikan saya tak buat benda last minute lah. Kalau saya study, saya akan make sure habis satu lecture, habis satu kelas saya study semula supaya dia tidak berkumpul macam at the end of the semester ataupun dekat nak exam kena study 10 bab, 17 bab terus. So at the end of the semester saya hanya 2 bab tinggal macam tu. Ya, saya adalah penerima Baitul Mal dan juga beasiswa pada tahun 2021. Sebenarnya sebab saya penerima beasiswa, so saya dapat RM500 setiap bulan sepanjang pengajian saya, dan juga saya punya yuran pengajian juga ditanggung 100%. Saya punya yuran penginapan serta yuran pengangkutan, so saya tak perlu bayar apa-apa pun, dan saya juga dapat duit wang saku lagi. So saya basically saya tak perlu keluarkan satu sen pun untuk belajar. Sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Uni Mawib serta Mawib dan juga Pusat Zakat yang telah memberikan saya peluang untuk mendapat beasiswa dan juga bantuan di universiti ini, dan membantu saya menamatkan pengajian tanpa ada sedikit kesusahan pun di sini. Saya Amirul Azrin daripada Bachelor of Biomedical Science ambilan September 2021. Sepanjang pengajian di Uni Mawib, cabaran terbesar adalah pengagihan masa. Seperti kita tahu, kita kelas pagi sampai petang, and then kita join juga program malam ke petang sampai malam, and then Sabtu Ahad biasanya orang lain pergi jalan-jalan, tapi saya banyak join program, jadi saya sentiasa pack schedule dia tu. Jadi cabarannya nak agihkan masa dekat mana bila nak study dan bila nak join program, bila nak ada masa-masa me time macam tu. Itu salah satu cabaran lah. Okay, so cara counter dia sebenarnya saya ada resipi sendiri, tapi sebenarnya again tak semua orang boleh ikut, tapi kalau ada orang yang boleh adapt, dipersilakan boleh try. So cara saya untuk pembelajaran, saya akan fokus di dalam kelas. Jadi apa soalan yang saya tak faham, saya terus tanyakan dalam kelas sampai saya faham. Jadi bila sampai masa final exam, saya boleh mengagikan masa untuk program-program lain ataupun aktiviti lain. Inspiration yang sepanjang pengajian saya, inspiration yang paling besar bagi saya adalah lecturer saya, iaitu Sir Rush dan juga Dr. Henki, kerana mereka merupakan salah satu idola saya dan saya beraspirasi untuk menjadi seperti mereka satu hari nanti. Diorang adalah lecturer saya selaku supervisor saya untuk final year project saya,
dan melihat perjalanan mereka daripada seorang pelajar sehingga ke sekarang bergelar doktor dan ada lagi Serush pun sendiri tengah sambung PhD sekarang. Jadi saya beraspirasi untuk sambung lagi macam diorang sampai saya satu tahap saya digelar seorang doktor juga. Alhamdulillah saya start degree saya menerima bantuan Baitulmal oleh Baitulmal setiap bulan dan di dalam perjalanan saya juga menerima beasiswa penuh daripada Baitulmal, alhamdulillah. Okay, so bantuan Mawib ni dia banyak membantu in terms of let's say kalau untuk makan, untuk apa panggil, education purpose. Jadi dekat situ saya boleh agihkan untuk yang mana saya nak beli bahan-bahan rujukan, yang mana saya nak gunakan untuk makan, dan yang mana saya nak gunakan untuk bantu parents saya jugalah. Okay, so apa yang unik dekat Unimawib ni, bila kita belajar ni, kita tak sahaja belajar saja, kita belajar juga ilmu-ilmu penting seperti networking, communication. Daripada situ kita develop soft skills untuk kita menempuhi kehidupan yang sebenar di waktu bekerja nanti. So at the same time kita belajar, kita dapat ilmu dan kita dapat skill-skill, soft skills yang penting-penting yang kita perlu nanti untuk in the future. Okay, kepada bakal pelajar ataupun yang sedang belajar di Unimawib, good luck. Sentiasa buka minda yang sentiasa ada minda yang terbuka, sentiasa ingin mencuba benda baru, ingin belajar, ingin explore something new. Always jangan tutup benda tu. Walaupun kita untuk yang dah grad pun sekali, jangan tutup perjalanan tu sebab perjalanan tak habis lagi. Masih ada banyak lagi peluang kat luar sana. Jadi sentiasa open a new path untuk diri sendiri. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Unimawib kerana sepanjang 6 tahun saya belajar daripada diploma sampai degree sampai sekarang. Banyak membantu saya dalam kehidupan saya dan juga terima kasih kepada pihak-pihak pengurusan, lecturer dan juga yang paling penting terima kasih kepada Datuk Seri kerana peluang untuk memberi saya peluang untuk berada di pentas hari ini untuk menerima anugerah terbesar di Unimawib ini. Kepada Mawib dan juga pembayar zakat, terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya untuk meneruskan pembelajaran saya. Tanpa bantuan mungkin saya tidak akan berada di sini. Terima kasih banyak-banyak.